I am sorry, Mr. Anik. The test results show that you are suffering from anemia due to the abnormality of your blood count. I'm aware of that. But the thing is, do I still have a chance to undergo the transplant here? Because I've waited for a long time in my country. Your biggest challenges are your genetics and MDS complex. And your blood type is very low in our blood bank. That's actually the problem in my country, which make it difficult for me to find the right one for me. So I come here. We are trying to source it from other hospitals as well. Thank you. Kan dia dah bagi semua share-share tu kat orang. So suka hati orang tu lah nak jual ke nak tukar nama ke. Kenapa kau cakap benda tu tak boleh tukar nama? Cik Afiq, saya dah tunjukkan dokumen-dokumen tu pada malam tu dengan jelas. Dan semua orang dah bersetuju dan tantangani dokumen tu. Kalau nak buat rundingan semula, tak perlulah nak tantangani. Weh, this is ridiculous ha. Baik tak payah bagi kalau nak bersyarat-syarat bagai. Cik Afiq, saya hanya mengikut arahan je Cik Anik tu. Lagipun dia buat proses ni mengikut amanah raya. Jadi kau dengar sini kau masih berurusan dengan Anik kan? Aku nak kau jumpa dia, kau bagi tahu dia yang kita orang memang tak setuju dengan syarat-syarat tu. Dan aku nak syarat-syarat tu dipinda sebelum aku ambil tindakan, kau faham? Cik Afiq ni memang tak faham bahasa. Kan saya dah cakap, saya ni hanya mengikut arahan Cik Anik. Lagipun semua orang dah bersetuju. Saya tak boleh ubah. Kau bekerja dengan siapa sekarang ni? Kau cuma dengar arahan aku, kau faham? Kau yang kau bekerja dengan Anik seorang, kau bekerja dengan seluruh keluarga ni. Apa lagi yang awak nak buat lepas ni, Afiq? Awak tak tahu, awak jangan masuk campur. Ini urusan keluarga saya. Hey, she's my mother-in-law. Saya patut tahu dan berhak tahu. Bukan salah saya lah. Saya dah fed up lah. Please lah. Mama tu tak habis-habis nak belahkan Anik. Anik dah buat dia sampai macam ni sekalipun. Dia still kata Anik tu baik, Anik tu betul. Padahal, malapetaka ni semua, anak dia tu lah yang buat. Dan belah macam tu je. Hello. Bagus, kau memang seorang lelaki yang gentleman. Kau menepati janji. Sudahlah kau. Dia cakap kau boleh jumpa dia. Tapi yang macam aku cakap lah, dia tak ada kat sini. Dia ada kat Amsterdam. Hah? Amsterdam? Amsterdam. Kau settlekanlah sendiri masalah hati kau. Kau ingat Amsterdam tu macam KL pergi Ipoh kan? Itulah, kau yang kata sangat nak jumpa dia, akan tanggunglah saya. Yelah, pandai-pandai lah aku tangguh semua tu. Janji settle masalah hati aku ni. Bagi alamat dia. Kau ingat aku nak kasih kau alamat macam tu je? Tak ada macam ni. Kau pergi je dulu. Bila kau sampai kat airport, kau beritahu. Aku kasih kau alamat. Dan ingat Tiara, tak ada siapa yang boleh tahu, okey? Baru balik. Mabuk. Orang tak kacau abang pun kan? Abang ada benda nak cakap dengan hari ni. Nak cakap apa malam-malam ni bang? Orang ngantuk lah. Abang nak Rin jumpa lawyer dan transferkan semua share yang Abang Anik bagi kat Rin ke atas nama abang. Abang bukan nak pakai sangat share tu, tapi untuk company juga. Nanti cukup tahun abang transfer balik. Abang bagi lebih. Apalah bang? Ni tak tahu apa-apa pun pasal ni. Yelah, abang boleh cakap dengan dia. Tapi kalau lawyer tu tanya nanti, Rin kenalah setuju. Ya, abang ambil je lah bang. Nanti suruh je dia call Rin. Dah Rin ngantuk lah. Tahu tak Mama masuk hospital?